Abang kakak perasan tak, sekarang ni harga Myvi dia mencak nak naik. Kalau yang baru punya untuk tahun 2025, harga dia hampir 65,000 untuk Advance. Tapi sekarang ni saya nak review Myvi juga, tapi harga dia abang kakak boleh dapat dengan harga 44,780 spek Advance. So, jom tengok. Inilah dia satu unit kereta Pro 2 Myvi Advance tahun 2020 warna putih. Kereta ni kita jual dekat Carco, harga dia lebih kurang 44,780 je. Let's say kalau abang kakak yang mana pernah apply loan kereta baru tapi reject, cuba je lah kereta ni abang kakak. Sebab dari segi luaran, dari segi dalaman dia tak beza banyak pun. Tapi yang berbeza banyaknya ialah harga. Kalau kita nak cerita dari segi kelebihan untuk Myvi ni, dia ada banyak sangat. Yang pertama, dia mudah dipandu. Lagi satu, body dia yang kompak. So, senang nak masuk parking, nak pusing dekat jalan yang sempit ataupun dekat bandar. Lepas tu, dari segi steering dia yang ringan dan responsif, memang sesuai untuk panduan harian. Lepas tu, suspensi dia yang seimbang, kualiti yang selesa dan tak terlalu keras. Untuk Pro 2 Myvi ni, ramai orang beli juga sebab dari segi dalaman dia boleh duduk 5 orang penumpang. Lepas tu dari segi dekat bahagian bonnet dia yang sangat luas. So nak pergi family trip walaupun kereta ni kecil tapi selesa dan berbaloi sebab bonnet dia pun luas. Kalau abang kakak tengok untuk Pro 2 Myvi design tahun 2020 ni, dia nampak simple tapi dia nampak nice. Dekat bahagian depan dia ada chrome yang besar dan dia ada signature Pro 2 dekat bahagian tengah. Cumanya yang ni dia tukar logo lah. Lepas tu dekat bahagian bawah sini untuk Advance dia ada fog lamp. So dia memberi impak yang besar. Let's say kalau abang kakak nak pergi naik genting ke, drive waktu hujan ke, waktu yang ada kabus banyak, memang membantu abang kakak. Lepas tu dekat bahagian tepi pula dia datang dengan sport rim 15 inci warna gold. Membuatkan warna ni lebih naik dan dia lebih nampak kereta tu more to sporty. Kalau kita masuk je dekat bahagian dalam untuk Pro 2 Myvi ni, dia simple je konsep dekat dalaman dia. Tapi okay, nice. Yang pertama dari segi seat, dia datang dengan leather seat warna hitam tapi dia ada dua jahitan, warna merah dan juga warna putih. Dekat bahagian steering, dia ada mode dia, volume dan dia boleh angkat call melalui steering. Dekat bahagian meter tu fully jarum. Lepas tu kalau abang kakak perasan dekat bahagian side kanan ni dia ada smart tag. Okey. Dekat bahagian kiri infotainment dia yang very simple juga dan dekat bahagian bawah tu dia ada dua mode aircon. Dekat bahagian kiri pun boleh adjust, dekat bahagian kanan pun boleh adjust, siap datang dengan push start button. Untuk ruang bonnet kereta Pro 2 Myvi 2020 ni dia memang luas tau. Lepas tu dekat bahagian bawah sini dia ada tayar spare juga dan seat dia pun boleh jatuhkan untuk ruang yang lebih besar dekat bahagian bonnet. So itu sahaja review saya pada hari ini. Let's say kalau abang kakak nak cuba dapatkan loan, nak dapatkan full loan untuk abang kakak yang pernah apply loan dekat mana-mana company tapi loan reject, boleh cuba dekat Carco ni sebab kita ada banyak panel untuk loan bank dan kita ada banyak panel juga untuk loan credit. See you dekat Carco. Kedai kita ni bertapak dekat Sungai Besia Auto World. Boleh terus waste Carco Sungai Besia Auto World lot B3. Okay, bye-bye korang semua. Assalamualaikum.